kepada ibu-ibu ayah-ayah di luar sana yang masih lagi ada simpanan dalam KWSP dengan dividen KWSP yang ibu-ibu ayah semua dapat sekitar 5% dan sebagainya, kalau nak ada pelaburan yang lebih berbaloi, maka saya boleh cadangkan kepada ibu-ibu ayah semua boleh bermula menabung emas fizikal begini. Saya dah pinkan video di bahagian atas cara nak bermula menabung emas. Emas ini adalah emas 10 gram keturunan 999 ataupun emas 24 karat. Nilainya semasa ibu-ibu ayah semua sekitar RM6,000 untuk item 10 gram ini. Ibu-ibu ayah tahu tak, nilai 10 gram ni awal tahun ni saja sekitar RM4,000, sekarang dah RM6,000. Jika ibu-ibu ayah nak jadikan emas sebagai simpanan persaraan, maka alihkan simpanan KWSP kepada simpanan emas begini. Jika ada RM6,000 sebulan, maka insya-Allah kita boleh hidup secara selesa. Tak kaya tak miskin, tapi sekurang-kurangnya kita ada simpanan yang boleh kita tukarkan kepada emas. Pesan guru saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, kalau ibu-ibu ayah boleh menabung emas, sekurang-kurangnya ibu-ibu ayah tak jatuh miskin secara mengejut. Emas ni boleh protect kekayaan kita walaupun kita dalam keadaan yang darurat.